AK meat. Ini sekarang kita nak rasa apa tahu? Skewer. Kalau anda nak makan di rumah, macam ni lah dia orang akan hantar. Okey, yang ini ada 5. Satu siap-siap tau. Ni kita buka. Tu dia. Skewer ni bahagian ada fat juga sebenarnya. Tapi makan satu batang ni seorang dah kenyang dan rasa puas sangat. Jom, sekejap. Dia dah juicy. Dah ambil. Belum lagi. Dia garing tapi memang sedap. Makan oven ke? Sedap. Tak atas pan. Cuba mati. Jom. Betul kan? Ui, lembab. Masya Allah. Habis. Enak banget. Yummy, melts in your mouth. Sedap lah. Yang masak. Sedap sebab memang hari-hari makan ngojo. Bagi try. Itu macam makan yang macam sate tu, yang tu best. Yang tu paling sedap sekali. Mantap, paling best. Alright, Kalisa approve Ya.